Assalamualaikum. Hai guys, selalu YouTube. Kita berjumpa lagi dalam channel Ziman Story. Okay guys, Assalamualaikum. Dari jauh tak kenal. Kurus ke? Lama sikit kat sini, kamera tu. Tak perasan kita ada kamera di awal tu tak? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Apa dia tengok itu? SRK. Oh, SRK. Mana? Alhamdulillah. Salam. So, tayar golek pukul Apa? 10. Kita gerak sana. Lagilah. Tak penuh ke parking? Tak penuh parking? Dah penuh dah pun. Alamak. Habis ada tempahan khas ke? Tak ada, aduh. Ingatkan pakai kabel. Okay guys, kita ada dekat depan bangunan hotel Ideas Hotel Kuala Lumpur. So hari ni kita ada event guys. Kita ada event dekat Skambut, M4 Skambut. Perasmian apa? Pusat servis. Dia sebenarnya dah ada pusat servis tu, tapi dia renovate lebih besar, lebih specification. Orang kata lebih teratur. So ini adalah grup-grup Fortress kita. Daripada Johor. Tadi tu Abang Saiful daripada Johor dah sampai. Oh, salah dah. Okay guys, so ini kalau korang tengok, ini sebenarnya Akaso. Korang jangan terkejut pula. Ni Akaso, tapi saya sambung dekat gimbal. So bila kita pakai ni senang je. Kita tekan kan. Kita pusing, dah tercabut dah. So kita boleh masukkan kita punya Akaso kita dekat sini. Senang je, tak payah nak pusing-pusing. Pusing sikit je. Dah macam tu dah lock. Okay. So multifunction lah. Tapi korang kena beli ni, Ulanzi punya quick release. Alright. So ini bateri Akaso. So rakaman semua hari ni, rakaman yang saya tengah guna sekarang ni adalah yang saya tengah record ni. Yang tengah record ni GoPro Hero Black 11. So yang saya tengah nak masukkan bateri ni, ini adalah Akaso 360. Okey. So nanti yang pakai gimbal ni, saya akan gunakan Infinix 040. Okey. Alright. So sebelum tu kita menyapa silaturahim dulu dengan geng-geng tadi yang tak sempat lagi. Okey. Nak kabut sikit. Akaso. So nak pakai Akaso ni, nak terus rakam, tekan macam ni je. Dia terus rakam lah. Dia terus rakam. Nampak tu, bila lampu merah tu dah menyala, tu kan, lampu merah tu dah menyala, tu yang bulat tu. So dah rakam lah. So korang rakam je lah. Siapa yang belum salam ni, salam dulu. Okay, Ziman Story. Okay. Di sini rakam, sini pun rakam Bang, Ziman Story. Sihat dari mana? JB. Padu.
Okey, Sini rakam ah. Dua rakam ah. Okey bang. Sihat bang ah. Apa ni mana bang? Pucung. Pucung. Saya lalu Pucung tadi bang. Ya. Saya Shah Alam. Oh. Abang lagi laju. Ke saya gerak lambat. Bawah tu cuma atas ni. Dua-dua jalan. Dua-dua jalan. Diet dah sekarang. Diet. Diet kak. Nasihat. Nasihat kena diet kak. Assalamualaikum. Ziman sorry. Okay guys, so kita tunggu geng-geng yang lain sampai lah kejap lagi. Baru kita gerak beramai-ramai. Okay, dekat sini ada SYM ah. Ni siapa yang buat SYM ni? Dia yang bawa rupanya. Dia menyorok itu. Cantik ah kalau biru. Kurus ke? Tak timbang berat lagi ni? Tak timbang berat lagi. Sado ke? Ada sado lagi ke? Masih ada eh? Kalau tak kurus tak boleh pakai baju ni ketat sebenarnya. Macam Ni saya ambil SSM. Dia kata hari tu kalau saiz yang biasa kita pakai, ambil kecil satu saiz. Saya order lah M. Rupanya kecil. macam S ni tak sama. Lah dengan jemput-jemput sekali. Tapi dah bukan M. Tapi dah muat lah. Usaha yang berbaloi. Kan. Sekejap lagi kita sambung lagi ya. Okey guys, kita nak gerak. Kita nak gerak ke Segambut. Okey. So marshal kita Abang Saiful. Abang Saiful daripada Johor ah. Dia bawa grup-grup dia daripada Johor ni. Tu dia. Ni Abang Saiful kita. Kalau apa-apa nak tanya pasal Fortress ni, dia banyak pengalaman lah. Terutamanya skuter-skuter Maxi. Dia banyak ilmu lah tentang skuter, Maxi skuter ni. Dia dah berkecimpung lama. Memang nanti kita buat slow je. Jangan slow sangat pula. Okey tu. Dia kalau jadi marshal memang A, nampak? Dia pantau semua anak-anak buah semua. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi sakaralana azza wa ma kunna lahu mukrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun.
Tambah lagi. Still dancing where the beats gone to. It's just probably getting good away. Right now, it's probably like her song. Feeling it, I dream of it, I can't show you what's good. Right now, it's probably a little behind the wheel. Music showing her how to see it on the way.
pass. Tunggu ya, all the VIPs please wait for a while. We need to pass all the bricks, brick for all our guests right here. So everyone, Cik Aisyah mana dia semua tu? Okay, just 2 minutes. 等下，出口没有给啊，每个人一个啊，OK，kita akan berikan satu dia macam jalur tu untuk mereka memecah telur, dan selepas telur terpecah, seperti biasa agak becus dulu pun, sebab saya pun tak boleh ikut pun. Hari ini nampak meriah ya. Sekali lagi terima kasih kepada semua rakan-rakan Michael khususnya, dan juga kepada semua abang-abang adik-adik media. Thank you so much for coming to cover for this special event. Saya mengucapkan tiga terima kasih kepada semua, dan juga mohon maaf oleh kerana tidak ada tempat yang cukup bagi kita berdiri kemah bagi anda berehat sementara kita menanti untuk masuk ke bangunan yang sebesar itu. Ada yang semua dah siap kan? Just 等我的就等的呀，是不是？等一下 ，Ready? Everybody ready? 很简单我就算1、2、3，你们才读写的你们才读 ，OK？ 你们听我讲不好意思我就算1、2、3。I say 1, 2, 3. Everybody understand, right? Everybody understand 1, 2, 3. Then you strike the balloon. Okay? Ready? Are you ready? Raise your hands. Are you ready? Are you ready? All members of the class, are you ready? All right. With the count of 1, 2, 3. There you have, ladies and gentlemen, the symbolic gesture, the official opening ceremony of Sugambur Airforce Fighters Number 2, and also the biggest service center right here in Kuala Lumpur. All the VIPs, just please remain at sini. All of you please remain here to witness. Alright, 请我们大家看我们这个 lion dance. Alright, just remain here for a while. All remain here for a while. Maybe you want to go inside, now you can go inside. That's too hot. 你们可以进去了，可以进那边了太热了，可以进后面了。Alright, okay, all the VIPs you can now move inside. Okay, are you going to burn this one? Alright. Just to explain, dan kita akan sekarang merupakan menuju dibersihkan. Now we have the firecracker display as one of the symbolic gestures chasing away all bad movements in conjunction. Tradition of the Chinese business people, the burning of the firecracker, just with battle and warrior, in conjunction with the grand opening ceremony of Airforce Fighters Number 1, the biggest showroom and the biggest food service center for all motorcycle enthusiasts. You are welcome to join us right here on this lovely Sunday morning. Untuk mana-mana anda selepas setujuan tarian singa dan mereka akan menyampaikan sesuatu bagi pihak bagi Airforce. Selepas itu anda dijemput masuk bersama dengan VIP hospitality.